sekarang ini orang Melayu juga dah sedar bahawa kebanyakan keputusan dibuat oleh kerajaan adalah berdasarkan kepada kehendak DAP. Okey, terima kasih. Yang pertama, kalau kita lihat daripada segi itu, sekarang ni banyak bergantung kepada undi orang Melayu lah. Dan kalau kita berdasarkan kepada pilihan raya yang ke-15, sebab tu UMNO dan juga yang amat berhormat Menteri Besar Perak dengan yakin berapa kali dia ulang bahawa dia akan menang. Dia meletakkan bahawa undi yang dia akan dapat adalah 18,000. Kan? Tapi rasanya 18,000 tu di situ kita akan menang lah. Parti pun keyakinan di sini definitely dia tak boleh dapat 18,000. Kemungkinan masuk. Dan pada parti kalau 50-50, kalau dia menang pun sikit, kalau kita menang pun sikit. Sebab berdasarkan yang pertama, kita kata minta maaf lah, bukan kita resis, tapi perkara ni kita bercakap bahawa di sana komposisi kaum bukan Melayu ada 40%. Dan berdasarkan sejarah di Perak, 6 kali pilihan raya, 40% kaum bukan Melayu ni tak sampai 5% yang akan mengundi PN lah, khususnya PN, ataupun yang bersama dengan PAN ni dia tak mengundi, lebih kurang 40%. Dan mungkin ada hak UMNO bersama dengan dia. Tapi melihatkan kepada perkembangan orang Melayu dan pengundi muda, anak Melayu, dan isu tempatan, isu nasional, dan orang kita amat sensitif dengan DAP. Dan sekarang ini kita nampak pengundi UMNO pilihan raya yang ke-15 itu di atas janji no DAP, no Anwar. Dan sekarang ini dia bermuka-muka lagi di kawasan 40% tu, mungkin diarahkan DAP jangan turun. Dan kita lihat pula kalau betul dia tak bersama dengan DAP, kan, kalau dulu kita lawan 3 penjuru, PH bersama dengan DAP, PN dan BN, kan, ada tiga komponen. Tapi kenapa sekarang ini PH tak turun? Bila PH tak turun, DAP dia ada dalam arahan siapa? So DAP turun di sana sekarang. Inilah dia kata tak bersama dengan DAP. Sekarang pengundi DAP ni, PH ni, kenapa tak ada bersama, dan dia nak undi siapa? Jangan sorok di belakang tu. Dan apabila dia bersama dengan DAP, kita tengoklah di mana-mana juga berlaku, kan, di mana-mana yang ada. Sekarang ini orang Melayu juga dah sedar bahawa kebanyakan keputusan dibuat oleh kerajaan adalah berdasarkan kepada kehendak DAP. Dan tidak bersuara lah, orang UMNO tidak bersuara kecuali dapat persetujuan Abang Besar. Jadi patut ingat di sini orang Melayu dah sedar, dan kemungkinan kita boleh dapat separuh daripada pengundi UMNO yang dulu, dan kita dapat pengundi muda yang baru campur dengan definitely lah kata pengundi orang Cina yang muda-muda yang berada di luar. Biasa pilihan yang kecil dia orang tak balik, jadi turn out undi Cina tak balik. Pasal kata harapan cerah kepada Perikatan Nasional. Ini harapan orang bertanding, harapan cerah kepada Perikatan Nasional, dan parti ambil kesempatan ni lah menyebut supaya balik. Itulah.